Isteri kepada pelakon Edika Yusof, Nur Hidayah Yusri, dilaporkan telah memfailkan perceraian terhadap suaminya sejak pertengahan Februari lalu. Mengutip laporan Gempak, perkara itu disahkan oleh peguam yang mewakili Hidayah, Muhammad Yazid Hazim, yang hadir bagi sebutan pertama kes tersebut di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Isnin. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Untuk hari ini adalah sebutan biasa sahaja, iaitu sebutan bagi penyerahan dokumen. Sepatutnya pihak defendant perlu hadir, namun kami menerima surat daripada pihaknya yang menyatakan tidak dapat hadir, mungkin atas alasan kerja dan sebagainya. Dan mahkamah telah menetapkan 23 April depan sebagai tarikh bagi sebutan semula, katanya ketika ditemui portal hiburan berkenaan. Sementara itu, ditanya mengenai punca anak guamnya memfailkan cerai, Yazid tidak berkongsi secara terperinci, namun memaklumkan tiada persefahaman menjadi faktor utama plaintif mahu berpisah. Hidayah enggan mengulas lanjut mengenai pemfailan cerai terhadap suaminya. Katanya, dia mahu mendengar kenyataan daripada pihak suaminya terlebih dahulu sebelum membuat sebarang respons. Semua tahu situasi dan keadaan saya, jadi kalau saya sudah sampai ke tahap pergi ke mahkamah, sudah tentu ada sebab yang sangat-sangat kukuh kenapa saya berbuat demikian. Jadi itu sajalah yang boleh saya katakan. Saya tak mahu memberikan sebarang komen. Kalian boleh tanya dari pihak belah sana, sebab saya tak mahu apa-apa keluar daripada mulut saya, dan biar saya dengar dulu apa yang keluar dari mulut dia, ujarnya. Tidak cuma itu, Hidayah juga mengakui sudah tidak serumah dengan Edika, namun tidak menjelaskan dengan terperinci.